Macam ni barulah sedap nak racun. Kali ni aku review mesin racun rumput bateri daripada Kilat. Kalau korang beli yang ni, aku jamin ni mesin racun rumput yang paling cantik korang ada. Design dia nampak moden sangat. Siap ada indikator bateri digital lagi. Dia ada dua kompartmen macam biasa, satu untuk isi air, satu lagi ni untuk letak spare part dia. Sebab Kilat ada bagi sekali beberapa design kepala spray. Aku suka design tebing dekat sini sebab kalau air racun melimpah, korang tengok ni, air takkan jatuh ke badan korang. Ni tempat bateri dia, kemas siap ada penutup lagi. So kalau bateri habis, cabut, charge, lepas tu masukkan balik lah dekat sini. Kat bahagian sini korang boleh nampak ada dua button, satu warna merah, satu lagi hijau. Merah untuk onkan mesin, hijau ni untuk korang aktifkan pemutar air dalam tong. Tombol sebelah ni dia untuk korang adjust kekuatan pump. Bila dah isi air racun, korang tekan butang hijau tadi, korang tengok ni, pemutar tu akan blend air dengan racun tu sampai sebati. Lagi satu, aku suka dia punya strap ni. Korang tengok, tebal ni, selesa. Okey, sekarang kita buat test. Kita nak tengok semburan dia macam mana. Tong yang aku guna ni dia 20 liter tapi sebab strap dia tebal kan, sedap je pakai. Tengok, semburan dia tu rata Kita isi 20 liter ni, kita memang boleh pakai banyak sebab semburan dia betul-betul sekata. Kuat pump ni, boleh tahan. Jauh juga dia punya semburan tu pergi. Sebenarnya tak semestinya kita gunakan benda ni untuk racun. Ada setengah orang dia gunakan pump macam ni untuk letak baja folia dekat pokok kan, pun boleh. Yang mana kaki racun atau kaki sembuh baja tu, kalau berminat boleh tekan beg kuning dekat bawah ni, okey.